Okey, baik. Seterusnya saya nak susun, okey, lupa. Kita lihat data murid dah ada. Kalau nak ada analisis kat atas ni, kita masuk semula. Okey, kita boleh wujudkan analisis untuk database murid. Kita pergi bahagian urus menu dinamik. Profil murid ini kita klik pensel dan kita carilah contohnya analisis bentuk kad. Kalau nak cantik, bar tegak. Okey, dan kita simpan semula. Jadi bila kita masuk nanti akan ada satu analisis lelaki, perempuan dan sebagainya lah. Okey, kita lihat dulu di bahagian kehadiran dan koku. Nak tanda boleh lah. Contohnya nak tanda yang belum siap pada 11 Ogos. Kita klik tanda, belum tanda dan kita boleh isi. Okey, yang tak hadir antik dan masukkan contohnya MC dan simpan. Itu kalau kita nak masukkan 11 bulan 8. Kalau contohnya nak masuk yang 12, ambil kehadiran baru, kita tukarlah 12, pilih tingkatan. Contohnya nama kelas dan kita boleh simpan jika semua hadir. Itu untuk yang 12. Tapi dia papas sekarang ni, yang depan ni adalah pada hari terkini. Boleh je nak tukar. Okey. Tapi dia masih paparkan di sini hari terkini dah. Okey, 12. Oh, dah berubah 12 Nak 13. Okey, klik. Ni untuk 13. Okey, sama dengan dia akan paparkan bila kita tanda minggu pertama. Kalau kita nak tanda minggu lain, boleh pilih ambil kehadiran pilih minggu. Contohnya minggu ke-10, pilih badan beruniform, pilih kelab dan kita boleh klik lah simpan kehadiranku. Ada yang tak ada, klik antik. Jika tak tahu sebab, biarkan simpan je. Okey, itu adalah macam mana kita nak tanda kehadiran. Kemudian kita nak susun kehadiran dan kelas ni dalam satu menu. Jadi kita create di bahagian urus menu sistem. Kita buat folder lah. Di folder, namakan sebagai kehadiran. Okey, dah kehadiran ni kita boleh drag letak kat mana. Okey, contohnya saya nak letak di bahagian bawah pada hebahan. Okey, kehadiran bawah pada hebahan dan kita simpan tetapan. Okey, sebelum kita simpan kita boleh letak yang kehadiran kena simpan dulu. Dia tak wujud lagi. Kena simpan dulu tetapan. Barulah kita boleh ubah kehadiran kelas dan ni dalam menu dia. Okey, cari kehadiran kelas, kehadiran. Kemudian kehadiran pergi bahagian kehadiran. Bila kita simpan tetapan, dia akan create satu folder. Jadi kehadiran dan kelas ni tak ada paparan. Dia akan berada dalam folder kehadiran. Kat sini nanti bila kita klik akan ada kehadiran kelas, akan ada kehadiran Okey, itu untuk kita nak susun, nak rename. Contohnya kehadiran Koko ni kita nak rename. Okey, kita pergi bahagian urus menu sistem. Koko kepada Koku. Itu kalau kita nak rename, simpan semula. Jadi, bila kita buka, Koko ni akan berubah kepada Koku. Itu atas kita lah kalau kita nak ubah. Dan kenapa belum berubah? Kerana dia sedang save ataupun simpan secara senyap. Okay, sekian untuk perkongsian kali ini. Macam mana admin nak rename menu, nak buat folder, subfolder dan sebagainya. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.